Saya pelik bagaimana pemimpin kat sini kata kerajaan Madani memperjuangkan orang India. Dikatanya MIC ialah hero, dikatakan BNI hero, dikatakan kerajaan perpodolan ini hero. Sat, iringa sat. Untuk masyarakat India tuan-tuan, figura Anwar ini telah dicop sebagai penipu berseri hampir 25 tahun. Dan parti DAP dan PKI ini ialah scam terbesar untuk komuniti kami. Saya mewakili suara masyarakat India. Saya nak tanya kat sini, mana seorang menteri penuh yang boleh bercakap tambah sehingga sekarang? Polisi untuk masyarakat India tak ada, blueprint ekonomi tak ada. Tapi kan PM cakap dia announce 100 juta untuk orang India. Betul ke dapat? Saya cakap kat sini tuan-tuan, ada tak orang India yang boleh angkat tangan cakap dapat tak duit Grant Mitra? Tak ada. Cuba cek kat komen, tak ada. Sebab dia ni tuan pandai announce je, tapi tak ada bagi. Betul tak?